Hello, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Work College. Selamat datang dan assalamualaikum, selamat datang ke dalam YouTube channel Work College. Hari ni aku akan buat video yang sama seperti dahulu, iaitu video telah mendapat cecah 100 views ni. Dan aku sangat berterima kasih kepada korang semua telah melihat video ini. Jadi aku harap korang semua enjoy, dan hari ni aku akan buat video pasal unboxing juga, sama juga. Tapi kali ni kita nak buat mungkin just sekadar review saja, tak perlu nak unboxing sangat pun, tak perlu nak penerangan yang lebih detail. Aku akan unboxing satu jenis barang, satu barang yang aku dah beli. Jadi jom kita unbox. Ini dia parcel yang aku dah terima. Jadi jom kita buka. Aku pun aku nak tengok apa yang ada kat dalam. Aku rasa kita buka saja. Alright, kita buka, lihat apa yang aku beli. Alright, kita letak tepi dulu. Jadi ini dia, aku membeli satu jenis mikrofon, iaitu TNW Wireless Lavalier Microphone W16. Mikrofon ni korang boleh connect dekat Type-C punya phone dan juga iPhone. Itu pun orang panggil iOS. Ini Android, ini iOS. Tapi iPhone pun sekarang ni dah pakai Type-C. Jadi kita lihat, ini kita punya mic, itu ada tulisan TNW. Dia menggunakan ada mic kat dalam ni, dan kita ada bulu-bulu nama dia. Jadi kita lihat di sebelah, iaitu ini dia punya nama lah, TNW W16. Jadi dekat sini belakang kita ada dia punya ciri-ciri dia, iaitu wireless lavalier microphone. Kita ada juga yang pertama, plug and play, di mana kita plug tinggal cucuk dan boleh terus guna. Seterusnya kita ada 20 meters of accessible reception, iaitu kita boleh gunakan mic ni sejauh 20 meter. Selepas 20 meter tu mungkin boleh dengar tapi tak jelas. Okay. Dan ketiga kita ada precision radio. Yang keempat kita ada clear timbre. Dan kita ada yang kelima, highly sensitive. Kita boleh mesti dia sensitif sikit. Dan akhir sekali, widely compatible. Di sini kita ada QR code dan juga dia punya ni, Made in China. Jangan tengoklah Made in China. Okay, kat sebelah kita ada Tech Love Service Trust. Jadi aku akan tengok apa yang ada kat dalam. Jadi jom kita buka. Oh, tak ada benda. Aku guna pen lah. Sekejap, guna pen je. So, plastik dia tepi. Pen dia ya. Right. Okay, dia dah tunjuk dah. Dia dah tak sabar nak keluar. Jadi jom kita lihat apa dia punya mikrofon. Ini dia mikrofon dia, wireless mikrofon. Jadi mestilah yang pertama tak akanlah keluar phone kan. Mestilah kita akan keluar, dia akan keluar dulu, iaitu mikrofon dia lah. Ini dia mikrofon dia. Hello. Cuba dengar. Kita ada dia punya port untuk connect. Apa ni? Kita ada Type-C punya ni, Type-C punya ni. Okay. Dan kita ada iOS punya. Okay. Kita ada kat sini kat, kita ada apa ni? Tak ada apa-apa. Okay. Ini dia punya, dan akhir sekali kita akan dapat juga, iaitu apa ni? Lupa dah. Pengecasan punya kabel, charging cable. Okay. Jadi mari kita unbox satu-satu. Kita tengok dulu dia punya apa yang ada di dalam. Kita ada mikrofon, kita ada ceras, dan kita ada buku apa tak nak, bukan buku, dia macam template. Macam mana nak tahu, macam nak connect, macam mana nak tekan apa button semua. Apa ni, okay, introduction, korang baca lah sendiri ya. Okay. ID diagram, mikrofon. Okay. Ada benda nak dibincangkan sangat, jadi kita skip saja. Kita skip saja. Okay, ini dia. Ini yang kita mahukan, iaitu mikrofon. Oh, mana? Kita boleh charge dia. Mikrofon. Dan dia punya mic sendiri, punya apa nambat macam ni. Dan kita ada clip juga. Ni sebab nama dia wireless, sedang guna untuk clip. Dan kita ada pengecasan dia punya ni. Kita boleh kenakan phone. Aku akan cuba, aku akan test. Jadi jom kita lihat
Jadi jom kita test. Kita test. Cukup. Aku sekarang ni dah pakai dia punya mic iaitu TNW W16. Kau boleh nilai sendiri ataupun kau boleh dengar kau boleh dengar perubahan suara daripada video yang sebelum ni aku rekod dengan video yang sekarang aku rekod. Apa perubahan suara dia? Adakah dia jelas ataupun ada satu bersama je? Jika aku cabut, okey. Kau boleh dengar sikit suara aku. Dia mungkin kuat sikit. Tak tahulah. Okey, untuk aktifkan ataupun untuk onkan dia punya mic bagi dia berfungsi dengan baik, kau perlu tekan button dekat bawah belakang dia ni. Yang belakang. Kau perlu tekan button dekat bawah belakang. Kau tekan lama-lama sampai dia berwarna hijau seperti ini. Kau tekan saja, tak perlu malu-malu pun. Kau tekan sampai dia menyala dan kau boleh clip lah kat mana-mana, dekat phone ke, dekat tripod ke, asalkan ada dia punya tempat pemegang. Jadi sekarang ni aku tengah pegang. Adakah dia baik ataupun tidak, kau boleh bagi rating. Senang, bagi rating saja, tak perlu nak komen panjang. Just aku nak tahu dekat komen saja. Bagi kepada mereka yang masih mencari mic yang bawah harga RM40, kau boleh beli mic ni. Okay, aku dah sediakan link dekat in description, dekat description juga. Aku akan bagi lah. Itu sajalah. Jadi itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Aku jumpa korang di next video. Video apa-apa pun aku akan jumpa korang. Okay, bye. Assalamualaikum. Peace.